Jendela Fikir di Bernama Radio. Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Jendela Fikir di Bernama Radio bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Waktu ini berbicara berkaitan dengan Islamic Relief Malaysia menggalas amanah sejak 1984 yang mana lebih 4 dekad Islamic Relief telah menabur bakti sebagai sebuah organisasi kemanusiaan global yang berteraskan nilai-nilai Islam bermula di United Kingdom. Sehingga kini Islamic Relief terus memimpin misi bantuan kemanusiaan di lebih 40 negara. Dan kita bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia yang baru dilantik pada 1 Februari yang lalu. Kita ada Puan Siti Fadilah. Assalamualaikum Puan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kita Sis Fadilah je lah. Masih Sis lah tahniah jugalah atas pelantikan yang saya kira amanah yang cukup besar dan berat, kerana kalau kita tengok dah lebih 40 tahun pun Islamic Relief beroperasi. Ini satu jangka masa yang cukup panjang, lebih dari usia saya sebenarnya. Dan juga masa nak kata kita muda. Dan pastinya banyak liku-liku yang harus ditempuhi. Jadi untuk permulaan mungkin boleh kongsikan dulu detik-detik Islamic Relief ini bermula dan bagaimana mengekalkan kepercayaan masyarakat selama tempoh lebih 40 tahun. Baik, terima kasih Sis Raifah dan terima kasih juga pada pihak Bernama. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar Bernama Radio. Betul Raifah, 40 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat. Satu tempoh yang panjang dan ianya penuh dengan cabaran lah, sebab kita dalam dunia kemanusiaan ini satu sektor yang tugas utama kita adalah untuk memberi respon kepada bencana maupun konflik. Jadi bila bencana dan konflik ni semestinya sesuatu keadaan yang sentiasa berubah-ubah dan kita perlu lebih bersedialah. Jadi bila kita mampu bertahan dalam tempoh 40 tahun, bagi kita satu kejayaan yang cukup bermakna di situ. Dan kita pun tahu untuk kita mencipta ataupun menubuhkan sesuatu yang baru tu mudah. Tapi untuk kita nak mengekalkan atau mempertahankan kewujudan tu memang sangat sukar. Lebih-lebih lagi kita dalam industri ataupun sektor yang mementingkan elemen kepercayaan masyarakat. Dan dari situlah bagi memastikan operasi kita ini diteruskan dan mampu bertahan, kita memang sentiasa menitik beratkan prinsip credibility dan accountability lah dalam setiap aspek operasi Islamic Relief Malaysia. Dan dari segi awal penubuhan tu memang kita bermula dengan asbab dia tu memberi respon kepada kebuluran di Sudan. Tapi dalam tempoh 40 tahun tu kita dah berkembang daripada satu pejabat ke di lebih 40 buah negara dah. Dan kita kena faham di lebih 40 buah negara ni ada macam-macam regulation, piawaian, garis panduan yang kita perlu patuhi lah, bukan sahaja di peringkat antarabangsa. Jadi untuk menjaga kredibiliti itu antara piawaian yang kita patuhi lah, antaranya ialah pensijilan piawaian kemanusiaan teras. Yang ini memang bila kita ada sijil ni maksudnya dari segi urus takbir, dari segi pengurusan bantuan itu kita cukup jaga. Dan seterusnya kita juga adalah penanda tangan dalam kod tata laku bagi Palang Merah, di mana kita membuktikan bahawa kita sangat menekankan aspek bantuan kemanusiaan kita ini neutral, dijamin neutral, bebas dan tidak berat sebelah. Dan kita juga memberi komitmen jugalah memiliki keahlian penuh dalam piagam accountability pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa iaitu INGO Charter. Di sini satu pengiktirafan bagi kita, sebab ianya menandakan kita kebertanggungjawab Islamic Relief dalam urus takbir dan pengurusan dana itu sendiri. Dan apabila Islamic Relief Malaysia itu kita tubuhkan, kita meneruskanlah mandat Islamic Relief secara global untuk kita menyebar luaskan bantuan di rantau Asia Pasifik. Islamic Relief ni satu keunikan dia, bila kita menubuhkan sesuatu pejabat operasi itu ianya touch and stay. Dan sebagai contoh antara pejabat-pejabat yang dah berusia lebih daripada 30 tahun, Islamic Relief Malaysia sendiri lebih daripada 20 tahun. Sebagai contoh di Bosnia, kita dah berada sewaktu hari pertama mereka menghadapi peperangan. Kita dah mengagikan bantuan pada tahun 1992, sehinggalah apabila perang tamat pada 1995, Islamic Relief masih lagi di sana dan sehingga kini
Malahan pejabat Islamic Relief Bosnia itu bukan saja memberi bantuan kecemasan dan semasa pemulihan, tapi sehingga kini mereka dah berkembang jadi pejabat pengumpulan dana pula. Mereka pula yang boleh bagi bantuan kepada pejabat-pejabat selain daripada di sekitarnya lah di situ. Jadi di sini menandakan bahawa kita bukan hanya memberi fokus kepada memberi bantuan, tetapi kita juga membangunkan mereka supaya pada akhirnya nanti mereka juga boleh berbakti kepada masyarakat sekitar. Okey, kita bersama-sama dengan Islamic Relief ni bukannya baru. Maksud saya dari dulu. Mungkin dulu saya rasa kita mungkin masa awal-awal dulu kita dengar hanya di 33 negara. Datang balik hari ni dah lebih 40 negara. Maksudnya perkembangan itu berlaku tidaklah kita kata pesat, tapi ada growth, ada berkembangnya. Dari sudut kepercayaan saya kira juga sangat mudah kalau kita buka islamicrelief.org.my, kita boleh nampak dia punya projeknya bergerak berapa peratus, operationnya berapa yang diambil. Maksudnya dia sangat telus di situ. Cumanya sis, dari sudut menggaras amanah ni kita tahu juga banyak usaha kemanusiaan yang dilakukan oleh Islamic Relief di dalam dan luar negara. Kadang-kadang kan dulu saya awal-awal dia orang kata asyik luar negara je, dalam negara tak ada. Banyak kali kita explain. Tidak, kita beri juga. Cuma hari ini kita nakkan dengan lebih jelas antara usaha-usaha kemanusiaan yang memberikan impak yang cukup besar. Ya, mungkin saya bila Raifah ajukan soalan begini, saya kena mulakan dengan dalam negara dululah. Ya. Sebab orang mungkin netizen perlu faham. Ya. Sebenarnya kan dari segi nisbah bantuan yang disalurkan melalui pejabat Islamic Indonesia ni boleh dikatakan 50-50. 50 hasil kutipan sumbangan kita salurkan di dalam Malaysia dan 50 di luar negara. Sedangkan tapi kita sebenarnya ratio yang sihat adalah sepatutnya 70-30 lah, sebab keperluan mendesak di luar negara itu lebih banyak. Banyak sangat negara-negara. Kalau kita lihat pun sejak 2022 bencana gempa bumi yang skala yang sangat besar melanda Turki, Syria, kemudian 2023 diikuti pula dengan konflik peperangan yang melanda Palestin yang berpanjangan, dan juga Sudan, tidak dilupakan Sudan, berlaku juga penghapusan etnik di sana. Jadi kita mengharapkan nanti satu hari kita boleh bantu lebih ramai masyarakat luar negara jugalah akhirnya. Tapi walau bagaimanapun di dalam Malaysia ya, sejak Islamic Relief ni ada, kita pun berkembang jugalah daripada memberi fokus kepada bantuan bermusim, masa tu Ramadan dan Kurban, sehingga sekarang antara projek utama kita adalah dari segi membangunkan ekonomi usahawan. Di sekitar Lembah Kelang ni sahaja kita dah ada rasanya lebih daripada 150 yang dah graduate daripada program-program kita panggil kehidupan mampan Islamic Relief Malaysia lah. Daripada penjual roti, yang baking, yang menjahit, macam-macam, yang buat design dan seumpamanya. Dan program ini tidak hanya memberi fokus di Lembah Kelang, kita pun juga ada di Sabah dan di Sarawak. Kita ada usahawan hidroponik, kemudian kita ada usahawan-usahawan industri kecil di Sarawak, dan kita sentiasa berterusan nak explore lagi bidang apa yang kita boleh lakukan supaya kita dapat membangunkan ekonomi masyarakat yang memerlukan di Malaysia. Itu satu. Seterusnya di dalam Malaysia kita juga ada program-program yang berbentuk pendidikan. Kita bagi bantuan keperluan sekolah. Kita juga di pedalaman kita siap bagi bantuan untuk jeti, bot bagi kanak-kanak pedalaman, dan tak kurang juga pelarian di Malaysia. Kita ada satu sekolah yang membantu kanak-kanak pelarian supaya mereka boleh menguasai asas ya 3M. Dan daripada sekolah yang kita bangunkan ini juga ada hampir 20 yang telah berjaya migrate ke luar negara pula. Mereka diterima untuk migrate, dan itu di dalam Malaysia. Untuk luar negara banyaklah, antaranya kita ada kontena yang kita ubah suai jadi operation theatre di Syria, dan di Palestin kita tak kira lah, macam-macam sekolah, hospital dan seumpamanya, walaupun semuanya habis dah rata. Dan insya-Allah kita menunggu untuk kita bangunkan semula mereka. Dan tak kurang juga projek-projek yang melibatkan air lah. Hasil sumbangan rakyat Malaysia pun banyak
kita lihat sejak kita mula dana wakaf sistem air di Somalia 2017 hingga kini kita dah ada 5 kompleks. Dan 5 kompleks ni nilainya jutaan ringgit, Raifa. Dan tapi membantu puluhan ribu rakyat Somalia ya, kehidupan mereka. Dan macam-macam lagi projek bantuan di dalam dan luar negara. Okey, kalau kita sebut tentang bantuan sebenarnya untuk Islamic Relief ataupun IRM lah, senang. Islamic Relief Malaysia mereka ada kempen 2 iaitu emergency dan juga development. Maksudnya yang mengejut kalau berlaku banjir ke kan, ataupun tiba-tiba berlakunya situasi-situasi mengejut di luar negara pun ada. Okey, tapi juga dia ada banyak lagi kempen-kempen lain. Dan sedikitlah Sisfat kalau nak kongsi pengalaman dengan IRM ni sejak saya kecil sehingga dah besar ya. Saya rasa IRM antara yang pertama yang memperkenalkan juga kalau misalkan kita buat korban ni, kau orang kata buat korban luar negara, mereka memperkenalkan report tu. Makanan tu dimasak dan dihantar. Kemudian juga my yatim kan saya yang kita akan bagi derma untuk anak-anak ni sampai dia habis sekolah. Itu antara yang terawal yang mereka buat dan saya kira diikuti jugalah oleh NGO-NGO lain. Maksudnya berjaya method yang mereka guna tu. Okey, Sisfat, untuk bantuan-bantuan yang telah diberikan, mungkin ada 1-2 bantuan yang memberikan impak yang cukup besar kepada penerima dan juga kepada Islamic Relief sendiri. Ya. Macam Raifa sentuh tadi, bantuan daging kurban kan, yang kita tinkan. Saya ingat juga Raifa, seawal saya menyertai keluarga Islamic Relief 18 tahun yang lepas, pertama kali saya lihat 18 tahun. Pertama kali juga saya lihat daging kurban ditinkan dan bila dibuka boleh siap dimakan. Dan kami sangat berterima kasih lah kerana Malaysia terpilih sebagai pusat untuk memproses daging kurban ini, sebab kita akan keluarkan juga dengan halal jakim di situ. Dan kita sangat berterima kasih kerana kita juga mendapat sokongan daripada pihak-pihak berwajib seperti Department of Veterina dan lain-lain lah yang turut memudahkan kami dalam urusan ini. Dan tahun kurban tahun lepas kita berjaya ya agihkan daging dalam tin ni di Palestin dan Sudan, dan insya-Allah tahun ini ke Palestin lagi. Okey, apa yang saya nak tekankan kat sini impak dia kan, Raifa tanya pasal impak tadi. Kalau dari segi data UNICEF dalam setiap 11 saat ada seorang ibu yang hamil ataupun kanak-kanak bayi ataupun bayi yang lahir meninggal dunia disebabkan penyakit yang boleh dicegah seperti malnutrisi. Jadi bayangkan jika kita tidak teruskan bantuan seperti memberi makanan ataupun memberi bekalan nutrisi, vitamin dan seumpamanya, banyak nyawa yang hilang begitu saja disebabkan mereka tiada peluang untuk mendapat akses kepada makanan yang secukupnya. Jadi hasil bantuan yang kita bagi ni sebenarnya bukan saja memberi makan, tapi sebenarnya sudah pun menyelamatkan nyawa jutaan di luar sana. Dan antara lain kita bayangkan juga jutaan kanak-kanak yang tidak mendapat akses kepada pendidikan, tapi di asbab sumbangan itu tidak kira di mana mereka, di tapak perkhemahan ke ataupun di kawasan-kawasan pelarian, kita masih boleh sediakan sekurang-kurangnya kemudahan untuk mereka mendapat akses kepada pendidikan di situ. Dan itu satulah. Dan yang seterusnya kita dapat meningkatkan jangka hayat manusia lah ya. Sebab bila kita menerima ini, kita dapat bagi mereka ekstra vitamin dan seumpamanya. Dan apabila kita memberi air bersih lagi lah. Saya boleh kongsikan pengalaman bila kita lihat sendiri projek yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia di Somalia tu kan Raifa. Nama kompleks air sahaja. Tapi daripada kompleks air tu, masyarakat tu sendiri, daripada tak ada apa-apa kering kontang, bila kita lihat balik, dah ada sekolah, dah ada klinik, sebab dah ada bekalan air yang secukupnya. Dah boleh bercucuk tanam, dan kampung-kampung yang berdekatan pun, mereka pun ada inisiatif membuat kumpulan dana, buat perpaipan, sambung pula ke kampung mereka. Jadi bayangkan impak bantuan kita tidak hanya satu hala, tapi dia boleh berkembang. Dan ini tidak hanya kepada negara-negara yang berkonflik lah, tapi yang dilanda bencana dan seumpamanya juga mendapat manfaat daripada situ insya-Allah. Dan saya ingat dulu pernah Sisfat kongsi yang mana
saya mungkin salah nama kempennya tu. Kalau salah minta tolong betulkan. Tapi kempen yang kita sekolahkan anak-anak ni, jadi lepas habis sekolah kan dia hantar surat. Lepas tu kita baca kan. Dia macam rasa sedih kan. Tak boleh lah cerita sedih ni. Saya sudah beratusan kot anak-anak ini yang kita taja, yang dah pun melanjutkan pengajian dan sebagainya kan. Ya, itu program anak yatim. Anak yatim ni antara projek yang tertua dan terawal yang Islamic Relief buat sejak tahun 1986. Maksudnya sekarang dah 39 tahun projek ini, dan puluhan ribu anak yatim telah pun mendapat manfaat. Macam Raifa cerita tadi, yang dah graduate, dah bekerja dan berkhidmat semula, dia pula jadi penyumbang kepada kita, dan program ini masih lagi diteruskan, Raifa. Contohnya lah nanti Palestin, kalau sebelum serangan yang berlaku pada Oktober 2023, anggaran mungkin ada 10,000 anak yatim, tetapi sejak berlakunya peperangan dianggarkan hampir atau lebih 40,000 yang menjadi yatim, yang tiada ibu bapa. Jadi keperluan tu sentiasa ada, malah makin bertambah. Dan kita rasa walaupun Islamic Relief ni dah ada di lebih 40 buah negara, tapi kita masih lagi merasakan sasaran untuk kita membantu semua tu sangat jauh. Bayangkan 10% daripada populasi 8 bilion kita, 10% bermaksud 800 juta kan, masih lagi kebuluran, dan kita cek angka tu masih lagi kekal. Dan tahun 2024 Islamic Relief hanya berjaya membantu lebih kurang 18 juta penerima. Tak sampai 2% mungkin, sekitar 2% daripada 800 yang kebuluran. Jadi kita rasa masih lagi banyak usaha yang kita perlu lakukan, dan saya juga sebenarnya sangatlah menyeru kalau pihak-pihak prihatin di luar sana untuk berkolaborasi dengan kita, apa jua, tak kisah individu ataupun persatuan, kumpulan ataupun syarikat-syarikat perniagaan, kita memang open untuk berkolaborasi agar kita boleh datangkan sesuatu yang bermanfaat dan boleh membantu mereka yang memerlukan. Okey, satu cabaran lain yang saya kira perlu juga kita sentuh ialah entah di mana silapnya, tiba-tiba ramai pula skamer yang datang yang menggunakan alasan untuk membantu, timbul jadi NGO lah, dan mereka yang muncul tiba-tiba ni pula yang dapat perhatian. Sekejap dah masa 5 hari boleh dapat berjuta-juta kan. Saya rasa cabaran yang sangat besar juga dalam menguruskan satu-satu institusi yang akan membantu orang lain. Bagaimana Sifat melihat strategi baru mungkin atau pendekatan baru yang boleh kita gunakan supaya kepercayaan rakyat Malaysia itu masih lagi bersama dengan Islamic Relief? Betul, selari dengan perkembangan teknologi ni, kebolehan manusia untuk melakukan penipuan pun berkembang juga di situ. Dan sangat kreatif. Ya, macam-macam. Dan saya kira kan, dia dah tak kisah peringkat umur mana. Kalau dulu mungkin orang-orang dewasa yang mungkin boleh melakukan perkara-perkara sebegini, tapi sebenarnya di usia muda juga jangan kita pandang enteng. Pandang enteng. Di sinilah sebenarnya. Tapi saya rasa satu, masyarakat Malaysia juga makin cakna. Cuma mungkin belum cukup mendalam. Sebab itu perlu pastikan kewujudan organisasi-organisasi ini, pusatnya di mana, pejabat operasinya di mana. Sebab itu kita selalu tekankan di lebih 40 buah negara ni, Raifa, setengah pejabat kita tu pun dah lebih 30 tahun, 20 tahun. Kita tidak pernah datang hari ni pulang esok. Sebab kita memang bersama-sama masyarakat dan kita sentiasa berada di situ, dan insya-Allah kita yakin apa yang kita bantuan yang kita sampaikan tu sampai, dan bukan sahaja sampai tetapi dianya diteruskan oleh masyarakat setempat tu sendiri. Tak pernah orang kata hari ni bagi esok habis begitu saja. Kita bukan touch and go Saya contoh lagi satu lah, Raifa, sebab bila saya pergi ke Bangladesh pada 2023, saya saksikan sendiri projek yang Islamic Relief taja 15 tahun lepas masih lagi berfungsi di sana. Tetapi Islamic Relief dah tak orang kata apa, duduk di situ dan pantau. Dia dah
dan dijalankan oleh penduduk sekitar saja, terus sambung. Maksudnya projek itu berdikari atas sendiri selepas Islamic Relief serahkan kepada penduduk. Jadi ini yang kita nak tunjukkanlah, dan untuk berada di tahap ini macam saya kata tadilah, dia bukan mudah, dia memerlukan kesabaran, kepakaran dan komitmen daripada organisasi itu sendiri. Dia bukan mudah, tapi kalau anda takutkan, anda layari je islamic-relief.org.my. Anda boleh tengok macam mana donation anda ini make a difference. Bagaimana sumbangan anda memberikan satu perubahan kepada mereka, memerlukan gambar-gambar yang ada di sana. Malah kalau nak kata telus tak telus ni, anda boleh buka ada satu slug tu report. Kat situ anda boleh baca impact setiap sumbangan yang kita berikan. Baik, selepas pelantikan Sis Fat, sebab Sis Fat dah 18 tahun. Jadi bulan ini macam fresh ni kita dapat segar dari ladang. Apa harapan Sis Fat sendiri tentang masa depan Islamic Relief Malaysia khususnya, dan bagaimana rakyat Malaysia boleh menyokong usaha-usaha murni yang dilakukan oleh IRM? Okey, insyaAllah Islamic Relief memang akan terus komited lah menjadi suara mereka yang memerlukan, dan di sini juga saya membuka seluas-luasnya dan saya menyeru sekuat-kuatnya lah kepada masyarakat prihatin di luar sana, marilah kita bekerjasama. Tidak kira sama ada anda individu secara persendirian maupun anda ada kumpulan maupun persatuan, dan apatah lagi jika anda adalah mempunyai rangkaian perniagaan yang boleh kita manfaatkan di sini. InsyaAllah kita boleh explore cara bagaimana untuk kita bekerjasama dan memberi impak kepada masyarakat di luar sana. Dan pada masa yang sama juga mengambil semangat Ramadan ya Raifa, lagi beberapa hari ni saya nak menyeru masyarakat di luar sana untuk rebut peluang. Kita masih lagi perlukan lebih 1,000 tajaan untuk lebih 1,000 pack makanan bagi Ramadan. InsyaAllah di dalam Malaysia kita ada 71 lokasi agihan, dan setakat hari ini tim kami telah pun melakukan agihan di 22 lokasi. Kita ada lagi beberapa 50 lokasi lagi, dan untuk di luar negara insyaAllah kita akan sampaikan bagi penduduk-penduduk di Palestin, Syria, Lebanon, Yemen, Somalia dan Sudan. Jadi saya nak menyeru anda, masih ada lagi pack makanan yang memerlukan tajaan anda, dan terus juga menyokong usaha kemanusiaan. Kita ada dana wakaf sistem air Somalia dan Bangladesh, dan insyaAllah kita nak kumpulkan dana untuk projek wakaf sistem air di Syria, iaitu water pump, solar powered water pump. Dan kita masih ada lagi mayatim, dan kita ada macam-macam lagi yang kecemasan untuk